Salah ke? Macam kalau I gaji 3,500 macam. Saya punya gaji 6,000 boleh lepas. Punya gaji tu ada 3,000. Allowance 300 sebulan. Gaji saya 2,500. Saya nak tahu saya layak tak? Boleh lepas tak? Layak ke? Boleh ke? Macam mana? Saya punya loan boleh lepas ke? Selama 48 bulan kebelakangan ni, Jumpa orang bertanya pasal rumah. Aku jumpa ramai orang yang tanya berapa je kelayakan loan rumah dengan gaji yang diorang ada sekarang. Ya, aku faham. Sebenarnya kita just nak tahu saja berapa kelayakan harga rumah yang kita boleh beli supaya kita tak rambang sangatlah waktu kita tengah survey rumah tu. Dan sometimes juga mungkin kita just nak tahu saja dengan gaji kita berapa kelayakan kita boleh beli. So, nak tak nak, saya kenalah guna kalkulator sendiri untuk kira sendiri. Disebabkan tu, aku pun dapat ilham. Tak ada ke satu website yang masuk je gaji, tolak komitmen, tulis-tulis komitmen dekat situ, terus dapat berapa kelayakan harga rumah yang kita boleh beli. Kan senang kalau macam tu. so bermulalah survey dari Google. Ada tak satu website yang mudah untuk masuk gaji, tolak komitmen dan dapat berapa kelayakan? Masalahnya, tak jumpa pun website yang mudah macam tu. Lepas beberapa minggu fikir pasal website ni, aku decide untuk buat satu website yang mudah untuk engkau dan aku. So, this is day 1 journey aku vibe coding guna cloud je. Dengan bimbingan dan pengaruh dari adik sendiri, dari ilmu sains komputer dia. Masalahnya, aku baru perasan CIMB dan iProperty pun ada calculation macam ni juga. Tapi susah sikit lah nak kena key in banyak-banyak. Akhirnya, dengan pendirian tetap, aku akan teruskan. Dengan zero pengalaman dalam coding dan dengan masalah yang aku hadapi sekarang, Maka terwujudlah satu website dari draft sesimpel mungkin, seideal mungkin, MVP produk. Dan inilah dia hasilnya. Selepas 2 minggu vibe coding, nak tengok simple tak simple, masuk je gaji berapa, 4,000 ke 5,000 ke. Kalau ada komitmen dengan bank, masukkan komitmen dengan bank. Kemudian tekan je kira kelayakan. Pum, keluar sudah. Dari DSR dan cadangan bank yang mana sesuai untuk apply loan. So just tekan je link dekat bio sebab belum purchase domain lagi. Yang nombor 2 ni, dia akan terus ke website tu. Inilah dia anggaran bila korang dah berminat nak beli rumah. Berapa harga rumah yang boleh beli. so tekan je link dekat bio. Aku betul-betul nak dengar apa feedback daripada korang. Adakah lebih mudah untuk buat pengiraan ataupun lebih sukar? Ya. Aku tahu website ni belum sempurna 100%. Tapi inilah perjalanannya. Hopefully berjaya lah. Amin.